Pada satu malam di kampung desa, hujan turun dengan lebatnya. Alamak, air semakin menaik. Tolong, tolong, tolong. Seorang penduduk cuba mendapatkan bantuan, tetapi kita tidak boleh hubungi bantuan. Mungkin ini boleh membantu. Dengan kreativiti dan ilmu, Hafiz mula bertindak. Selepas Hafiz menyiapkan radio amaturnya, Hafiz pergi keluar untuk mencari isyarat. Tak boleh putus asa. Selepas isyarat pertama gagal, Hafiz cuba untuk menaiki bumbung untuk mendapatkan isyarat. Yes. Tolong kesan isyarat ini. Kampung kami ditenggelami air. Bekalan elektrik terputus. Kami berjaya kesan lokasi mereka. Tolong kami. Tolong. Terima kasih. Terima kasih Abang Hafiz. Sama-sama. Bak kata pepatah, ilmu menyatukan, harapan menyelamatkan.